Tan Sri Haida Muhammad Noor hari ini dipilih mengetuai Suruhanjaya Siasatan mengenai klip video yang mengandungi imej seorang peguam kanan berbual menerusi telefon mengenai pelantikan hakim. Bekas Ketua Hakim Negara itu akan disertai 5 anggota lain dalam satu pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Suruhanjaya itu diberi tempoh 3 bulan mulai hari ini untuk menyiapkan siasatan dan mengemukakan satu laporan kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selain Tan Sri Haida, anggota lain, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Mahadif Shankar, bekas Peguam Cara Negara Puan Sri Zaitun Zawiyah Putih, Ahli Sejarah Profesor Emeritus Datuk Dr. Khoo Kay Kim, bekas Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Steve Shim Lip Kiong dan Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid yang bertindak sebagai setiausaha. Menurut Perdana Menteri, pelantikan anggota Suruhanjaya itu dipersetujui pada mesyuarat Kabinet 5 Disember lalu yang turut membincangkan bidang tugas dan tempoh siasatan. Dan perkara-perkara itu telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Dan berikut bidang tugas Suruhanjaya itu untuk menyiasat dan menentukan kesahihan rakaman klip video berkenaan. Menyiasat dan mengenal pasti identiti orang yang dalam klip video itu selain dengan siapa dia sedang bercakap dan semua orang yang disebut dalam perbualan itu. Menyiasat dan menentukan kebenaran isi kandungan percakapan dalam klip video itu. Menentukan sama ada terdapat sebarang salah laku oleh orang atau mereka yang dikenal pasti atau disebut dalam klip video itu. Dan mengesyorkan tindakan terhadap orang atau mereka yang dikenal pasti atau disebut dalam klip video itu sekiranya mereka ini didapati telah melakukan salah laku. Sebelum ini, klip video ini disiasat oleh panel bebas khas yang juga diketuai oleh Tan Sri Haida juga. Dan ini ulasan mereka yang tersenarai dalam Suruhanjaya Siasatan itu. Saya telah menerima pada pagi ini satu surat daripada Ketua Setiausaha Negara yang menampilkan surat tauliah daripada Duli Imam Belia Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 2(1)(d) dan Subseksyen 3(1) Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Maksudnya kita ditubuh di bawah undang-undang. Maknanya kita boleh sapina orang. Jadi kita boleh ambil keterangan di bawah under oath. Ada banyak lah. Kita boleh ambil contempt pun boleh. Ada kuasa undang-undang untuk panggil. Ini suatu tugas yang berat. Dan saya harap saya dapat menjalankan tugas itu dengan adil dan saksama. Saya percaya Suruhanjaya kali ini akan berusaha menjalankan tugas sehingga dengan memuaskan supaya warga negara Malaysia itu tidak terasa kecewa. Barisan anggota Suruhanjaya Siasatan itu mendapat reaksi Majlis Peguam. Sambil mengalu-alukannya, Majlis Peguam melalui Presidennya Ambiga Sri Nevasan dalam satu pernyataan berpendapat langkah yang diambil cukup penting. Kini katanya terpulang kepada barisan anggota Suruhanjaya untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin.